Okey, kita pun semua pun dah siap. Sekarang kita dah nak masuk ke Jalan Sirih Park. Jadi kalau nak tengok kita orang main macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Video ni pasti menarik, pasti seronok. Yang belum pernah tengok macam mana sukan lasak main, korang kena tengoklah video ni. Best tau. Sumpah best. Korang kena tengok sampai habis. Tak percaya? Tengok sampai habis. Tembak. Ayo. Dah kau. Pancing kat tayar. Okey kan, kita dah nak sampai masuk ke tempat yang kita nak main tu. Nak main apa? Main motor lah. Takkan main lain pula. Jadi korang kena tengok video sampai habis. Macam mana kita orang main. Okey? Pancing kat tayar dulu. Sebab apa bang kena pancitkan tayar? Sebab apa kena pancitkan tayar? Main tipu sikit. Jalan licin ni. Hujan. Kalau tayar keras, spin je nanti. Kena pancing sikit. Kalau tak pancit kan, goyang dik, goyang. Kalau tayar tak pancit, kita orang yang pancit nanti. Jadi pancitkan tayar.
lalu jalan lain. Mati pula. Boleh kembang. Jom. Lalu tempat lain. Lalu belah sana. Jom. Allah. Okey, Abang Afiq. Hai, sikit lagi. Seorang tak lepas nampaknya. Ini dia pembalap liar. Jangan rosak motor tak boleh berhenti. Round 2. Ini agak jahat sikit ya. Ya! Mama Afiq. Round 2. 2, 1. Motor tak tegak. Ini lagi. Okey, kau masuk longkang tu je, lepas tu kedek balik. Jangan pusing jauh. Kau masuk di longkang belah kiri. Bersandar di motor. Okey. Dari situ masuk, sekali je pump. Wah. Daripada slow ke laju. Daripada slow terus laju. Jangan terus laju. Okey, try lagi sekali, ambil nafas. Okey, ini percubaan ketiga.
Kita berada di Sirepak. Kita berada di Sirepak. Di sini bukit ni dipanggil Bukit Sopan. Bukit ni agak keras sikit lah, dua tingkat. Lepas tu bukit ni memang keras. Dia tak lembut macam bukit-bukit lain. Jadi kat sini pemberani je yang boleh lalu. Kalau tak berani ikut jalan C. So, Hey. apa komen? Percubaan kedua dah lepas? Bukit ni memang mencabar. So, abang kata syukur betul. Siapa yang pemberani je boleh naik bukit ni. Yang tak berani ikut jalan lain. Ikut jalan C. Round 3. Cubaan ketiga. Muhammad Afiq Apek bateri. Come on, Apek bateri. Relax. Jangan buang. Relax. Relax. Okey, tolong. Jangan dikir baru tu, dikir baru. Tolong, esok macam tadi. Kita jual. Tayar belakang. Kau pegang dia, tarik tayar belakang. Tarik tayar belakang ke atas. Tarik ni. Tarik. Esokkan bubuk belakang ni. Otak. Kau betul. Tunggu. Esok dulu belakang. Tarik lagi belakang ke atas. Tarik ke atas. Macam tu. Turun esok. Ngiring. Ngiring sampai bawah. Nampak dia ada jaring. Berapa lama lah. Kalau tak boleh cakap Kalau tak boleh cakap. Jalan C. Dia dah putus asa. Dia tak nak lalu sini. Itu sebab kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Si. Terus je. Terus di atas balik. Itulah. Kalau ikut jangan takut. Inilah maksudnya kalau ikut jangan takut. Nampak dia dah takut dah. Kau dah cakap dah. Apalah. Otak. Nak jalan pun susah. Bersabar. Hai. Dah sampai.
Alamak. Kiri. Ya betul. Aduh kan. Kalau teknik tak masuk. Kalau teknik tak masuk. Ni kalau biasa je. Tak ada vocational. Teknik tak ada. Teknik tak ada. Jom kita cuba lagi. Allah. Akal tu lagi. Berhenti dulu. Wah, sekali je. Teknik turun baru. Dia ghostan je. Wih. Dapat. Jangan makan muka dia dah kamu. Ada akar depan ni. Ada akar. Kau tahu dia. Dah biasa kan. Tu hari susah kan. Kan dah senang kan. One more.
Cuba. Abang nak sangkut pokok ke? Wabi nak terempak ke aku. Kau tak sayang aku Kita foto ni kan. Tak, ni buat apa tu? Ni buat apa bang? Ayo. Kenapa dia? Kita kena serahkan pada yang pakar. Motor tukar tuan. Lepaskan ni dulu. Tapi ni jatuh pula. Kau pegang tayar depan Opa. Jaya. 2, 3. Sekejap
nak naikkan. Jom. Dari belakang jatuh tak? Dah nak jatuh. Sangkut kat akak. Okey. Tempoh sampai 4. Akhirnya dia lepaskan. Saya tak lepas. Tak nafas. Buat pengetahuan korang, inilah jalan-jalan Siripak yang akan dibuka nanti. Jadi siapa yang nak try trek Siripak, akan datang, korang boleh try. Tempat ni akan dibuka dalam masa terdekat ni, antara bulan 7 atau bulan 8, insyaAllah. Jadi korang Johorians, Singaporean, korang kena try rental motocross dekat Siripak. Memang terbaik. Siripak memang terbaik. Okey, kita habis jalan lah. Kita dah lalu semua jalan-jalan dia. Cuma trek kat sini dia belum cukup. Baru buka zon 1 dan 2 dan 3. Dia ada sampai zon 8. So kita baru lalu zon 3 je. Sebab zon 4, zon 5, zon 6 tu belum buka lagi. Jadi trek ni memang terbaik. Kalau korang nak cuba main hard enduro, baru-baru nak main hard enduro, Siripak ni memang sesuai lah. Sebab dia ada kemudahan untuk jalan keluar. Kalau kau dah penat, kau dah tak larat, kau boleh keluar. Melain kalau kita main kat hutan-hutan lain, hutan tebal lain, tak sama dengan kat sini. Kalau hutan tebal tu dah masuk, memang kena habiskan baru keluar. Kalau kat sini, kau penat, kau boleh keluar. Jadi untuk newbie yang baru-baru nak main hardcore, Siripak memang terbaik lah. Kau dah tengok jalan dia kan. Jadi semua wajib kena try Siripak punya track. Pengurusan Siripak sindiket tu stroke. Jadi kau cuba, kau tanya dia orang best tak? Untuk jalan dia memang terbaik. Memang sesuai untuk macam aku, newbie, baru nak belajar main hardcore. Jalan dia memang sesuai. Lepas tu dia ada 2 jalan betul ada 2 jalan. Dia ada jalan A, jalan C. So korang boleh pilih lah. Kalau korang rasa nak main hardcore, kau boleh ikut jalan A. Kalau korang rasa nak santai, kau boleh ikut jalan C. Tapi untuk hari ni sebab datang pun jauh-jauh, main jalan A lah. Baru puas main. Boleh tanya Afiq. Apa Sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim saya, ibu bapa saya sentiasa menyokong sukan saya ni. Bagi saya yang baru ni, memang terbaik lah. Yang penting ada jalan chicken. Mudah lah jalan chicken kan. Korang tak takut. Mantap. Okey geng, episod kali ni dah nak habis. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod seterusnya. Sikit. Kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Kepada sponsor-sponsor saya akan buat yang terbaik lepas ni.